Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah habis hari tu dekat DB, Dynamic Braking. Hari ni kita sambung untuk CCB, Counter Current Braking. Okay, apa dimaksudkan dengan Counter Current Braking? Ialah we shall reverse the direction of rotation by changing the sequence of ABC into ACB. Nampak tak? Okay, sekarang motor berputar pada keadaan ABC lah. Sequence kita ABC kan. Apa yang berlaku ialah kita tukar daripada ABC sequence tu. Kita just change satu pole punya phase. Nampak tak? Antara A dan B. Nampak tak? Jadi A, B, C. Sekarang kita tukar. C dekat sini. B dekat sini. Nampak tak? Means that sekarang kalau sequence kita A, B, C tadi. Dia berada pada clockwise, dia akan tukar menjadi counter clockwise. Sama delta lah. Sama delta. So still A, B dan C. Sekarang tukar putaran sudah bertukar menjadi counter clockwise. Tadi A, B, C kan? Clockwise. Sekarang counter clockwise sebab kita dah tukar antara A, antara B dan C. Kita tukar satu phase saja. Bukan tiga-tiga. Kalau tukar tiga-tiga, dia still akan jadi clockwise. Maintain clockwise. Tapi kita tukar daripada A, B, C kepada A, C, B. Satu sahaja phase tu, ataupun dua phase sahaja, kita shiftkan dia. Alternate kan. Antara B dengan C ataupun A dengan B. Nampak tak? Kalau kita lukis dalam bentuk segitiga delta ni lebih mudah untuk kita cam lah. Nampak tak? Tadi A, B, C. Sekarang A, B, C juga pada counter clockwise. So that is CCB. And counter clockwise. And counter current braking, sorry. Okay, untuk counter current braking, kita assume that untuk normal curve, nampak tak? Normal curve, motor akan bergerak macam ni lah. So daripada no load, dia menghampiri synchronous speed. Kita letak load, speed akan jatuh. Kita letak load, speed akan jatuh lah. Daripada no load kepada full load kan. Kita put more load, dia akan sampai peak. So dia akan drop. So this is the curve lah. This is the normal curve. So pada keadaan operating dekat steady state A, B, C. So this is the point. Point 1. At point 1 apa yang berlaku? Motor akan bergerak pada rated speed. So T adalah torque yang di-apply. Full load torque. Full load torque T1. Motor beroperasi pada speed normal lah. Normal ataupun pada speed rated. Okey. Selepas itu, bila kita apply counter current braking, dia akan pergi kepada point number 2. Dia akan pergi kepada point number 2, which is pada waktu ni A, B, C sequence sudah bertukar menjadi A, C, B. Nampak tak? A, C, B. Means that dia terus counter kepada torque menjadi negatif. Dia dah counter dah. Tadi motor tu, nak lukis tak boleh sebab dia tak bawa saya punya ni. Motor tu berputar dengan shaft dia clockwise. Sekarang bila kita bagi CCB, counter current, so dia terus negatif. Dia terus negatif. So torque berada pada negatif. Pada waktu ni speed masih lagi pada keadaan maksimum. Rated, nampak tak? Speed masih lagi rated. Cuma torque dah berubah. So this is point 2. So when point 2 ataupun when CCB is applied, dia terus lompat pada point 2. At point 2, still not yet a steady state point because the inequality of the motor and load torques. So when the sequence reverse, the operating point move from 1 to 2 without any change in speed due to the system inertia. Dia masih lagi berputar pada positif, putaran pada positif, tapi torque waktu ni dah dipatah balik ke negatif. Torque dah negatif walaupun sequence walaupun speed masih lagi positif. Tapi dia akan terus turun secara drastik kepada point 3.
Dia akan terus, sebab kita bagi CCB, dia tidak turun secara, orang panggil apa? Secara pelan-pelan. Dia tak turun pelan-pelan kan. Dia turun drastik terus ke bawah ni. Daripada maksimum terus kepada 0.3. Waktu ni juga top juga build up. Top juga build up. So dia terus turun kepada 0.3. 0.3 apa berlaku pada 0.3? Pada 0.3 speed pada maksimum. Ni maksimum lah, speed level maksimum turun kepada 0. So this is zero speed. Ada? This is graph speed versus top kan. Top maintain. Applied top maintain. Tapi dia increase a little bit. Pada 0.3 ni. So pada 0.3 the motor will stop. Jika pada waktu ni the motor is not disconnected, ataupun kita tak apply mechanical brake, dia dah stop dah. Kita tak brake, dia akan terus speed up kepada negative speed. Maksudnya dia akan berputar pada negatif. Dia terus stop dan berputar ramp up kepada negatif punya ataupun reverse punya direction lah, kepada 0.4. The machine akan the motor akan continue to rotate up to 0.4 steady state kat 0.4. Sebab kita dah bagi negative sequence of rotation kan. Tadi A, B, C kepada ACB. At 0.4, this is the new steady state lah. The load torque is bidirectional. However, if the motor torque is unidirectional, the operating point of the motor continue moving toward new steady state point. Misal kata kalau kita punya beban tu adalah macam lift lah. Kita tak stop kat sini, dia terus turun secara lebih laju. Disebabkan inertia ataupun gravity tu. So means that speed akan melebihi rated speed. So this is rated speed untuk motor. Selepas rated speed, dia akan melebihi rated speed, melebihi synchronous speed. Dia akan pergi kepada extra speed above synchronous. So dia akan masuk generation lah. Generator lah. At 0.5 dia akan pergi daripada 4 kepada 0.5 dekat sini. 4 akan pergi kepada 5 kat sini lah. 5 dan 6. 0.5 the motor speed is equal to synchronous speed. Dia macam tadi beban jatuh sampai ke synchronous speed kat 5 ni. Dia akan extra lagi melebihi synchronous speed kepada 0.6. At 0.6 the load ataupun developed torque are equal to the new steady state operating point. Pada 0.6 dia akan represent regenerative braking. So 0.6 akan jadi regenerative braking. Yang ni kan motor kan. Sequence ni untuk motor. Ni motor. Ni generator. Ni generator kan. Tengok tak? So motor positive sequence. Motor negative sequence. Kalau masuk sini akan jadi generator positive sequence. Okey, sekejap.